Apa contoh-contohnya? Yang ini saya bawa contoh, tuan-tuan jangan bayangkan orang lain. Bayangkan diri sendiri ya, supaya kita tak fitnah orang sana sini. Bayangkan kelemahan tu kita. Kita bukannya malaikat, kita ada kelemahan. Apa contohnya? Kata ulama, riya atau sum'ah yang tersembunyi ini, contoh, kita bersungguh-sungguh menceritakan keburukan orang lain. Kita cerita dia tu kedekut lah, dia tu malas sembahyang lah, malas menuntut ilmu lah, malas macam-macam lagi, malas tolong adik-beradik dia lah, malas tolong ni, malas bagi duit ke anak dia. Tersembunyi jauh di hati kita, tengok aku adik-beradik aku semua aku tolong. Dia adik-beradik tak tolong, rumah mak tak balik, dia nak kata dia balik rumah mak. Tersembunyi itu, ujub itu. Ini paling kita khawatir. Bila terdetik saja, tuan-tuan pangkah terus, delete all, deletekan terus, supaya segala kebaikan kita tidak rosak kerana kita menceritakan keburukan orang tadi. Macam kita ni susah tuan-tuan nak jaga hati ibadah ni. Datang masjid surau dah bagus, tiba keluar pada surau sombong. Baru semayang isyak 4 rakaat je pun. Apa nak jadi masyarakat kita ni? Duduk kedai, rokok kerja, mana jadi astagfirullah lah. Baru 4 rakaat, pada dia ahli kelab juga dulu. Tak boleh begitu. Menjadi baik bagus, merasa baik itu yang jelek. Menjadi baik silakan, tapi merasa baik itu merosakkan. Jangan merasa baik. Begitu juga kata ulama, ada orang yang menceritakan nikmat dan juga kurniaan yang banyak Allah berikan kepada dia. Mulutnya tak henti bercerita banyak sangat Tuhan bagi nikmat pada saya ni. Tapi dalam kita bercerita tu terdetik hati kita mengatakan, oh saya dapat ni sebab saya ni orang bertakwa, saya orang soleh. Hanya orang takwa dan soleh saja yang boleh dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Jangan begitu. Kita hanya cerita, share dengan orang nikmat yang kita dapat. Kita dapat bukan kerana kita baik, kerana Allah yang baik. Kita ni tak baik sangat. Mungkin kita dapat kerana doa mak kita, doa isteri kita. Baik tu nikmat ni jangan sebut-sebut sangat. Campur dengki dia orang lagi dan macam-macam. Apa lagi?